lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan thayyiban wasi'an waj'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubana wa nuri sudurina wa jalali ahzanina wa dhahaba humumina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya hormati Tuan Pengerusi, Pegawai dan JK, khususnya hadirin-hadirat, tuan-tuan dan puan-puan ahli Qaryah Masjid Kampung Nangka yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita akan menyambung tadabbur surah Al-Baqarah. 2 ayat je, 1-3, 1-4, muka surat 24. Betul tak? Okey. Jadi pada minggu lepas kita tengok bagaimana Allah menyebut tentang golongan yang menyembunyikan kebenaran dan balasan kepada mereka ini. Jadi malam ini Allah ajak kita untuk melihat sesuatu yang lebih besar. Allah ajak kita melihat alam. Lihat langit, lihat bumi, lihat laut, lihat hujan. Comel, malam itu hujan tak? Kena benar dengan hamda kita nak belajar malam ni. Lihat angin, lihat awan. Semua ni bukan sekadar ciptaan, tapi semuanya ialah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kehebatan kebesaran Allah. Hadirin-hadirat sekalian, kalau saya tanya malam ni, siapa yang percaya Allah Maha Berkuasa? Semua akan akad angin tak? Jadi kalau saya tanya, apa bukti dia? Jadi siapa boleh jawab? Bukti dia Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi. Tak. Tapi berapa ramai yang benar-benar melihat langit sebagai jalan untuk mengenal Allah? Terenung langit tak? Kadang-kadang kita tengok matahari setiap hari, tapi tak pernah rasa kebesaran Allah SWT. Kita tengok hujan, hujan turun tu, dengar hujan turun tak? Tapi kita tak pernah menangis kerana mengenangkan rahmat Allah. Kita melihat laut, tapi kita tidak pernah terasa betapa kecilnya diri kita. Tak? Cuba kita duduk depan laut, kecilnya kita ni tak? Sebab tu malam ni Allah ajar kita bagaimana melihat alam dengan mata hati. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu apa sebab penurunan ayat ini. Jadi menurut riwayat yang disebut oleh Al-Wahidi dan dinukilkan oleh Ibn Katsir, beberapa orang musyrikin Mekah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, beritahulah kepada kami sifat Tuhan." Dalam riwayat lain disebut bahawa mereka meminta bukti bahawa hanya Allah yang layak disembah. Kemudian Allah pun menurunkan ayat-ayat yang menerangkan bukti keesaan Allah melalui penciptaan alam. Jadi inilah menunjukkan Islam ni tidak menyuruh manusia beriman secara membabi tuli, tak, ataupun membuta tuli, tak. Membuta tuli, sebaliknya, tak. Islam mengajak manusia untuk berfikir. Baik, sebelum kita mulakan baca ayat 1-3, kita nak 2 orang lagi. Kita baca dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ayat 1-3. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Saya baca, sore ikut. Sore apa ini ni? Ni, ada pen?
Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Habis hak pakai sokok dah. Boleh ya? Ayat 1 Nepak. Saya baca dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء Hamzah tu jangan bunyi minas samai mimma in fa ahya bihil arda ba'da mautiha فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وفيها وبث فيها panjang dabbah okay. Min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar wa tasri di panjang sikit وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون لآيات لقوم Sadaqallahul azim. Bagus. Bagus walaupun orang kata berti-berti pahala lebih. Sebab tu jangan berti belajar ngaji lah. Orang lain hak baca boleh sepahala, orang hak kata berhenti-berhenti tu dapat 2 pahala. Beza kata. Tak. Baik. Kita tengok wa ilahukum dan Tuhan kamu. Okey, menurut Imam Tabari, perkataan ilahukum bermaksud Tuhan yang kamu wajib sembah. Bukan sekadar Tuhan yang mencipta, tetapi Tuhan yang disembah, ditaati, dicintai, ditakuti, diharapkan. Jadi ramai orang Arab dulu dia percaya Allah ni mencipta langit dan bumi. Allah sendiri sebut dalam surah Luqman ayat 25, jika engkau bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Tapi apa mereka ni masih kafir? Sebab mereka mengakui Allah sebagai pencipta, tetapi bukan sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Itu sebab dia.
Hari ni pun sama lah. Ramai orang kata, ya, saya percaya Allah. Tak. Tapi, semaya tak cukup 5 waktu. Hak wajib. Tapi masih mendedah ke aurat. Tapi masih menghalalkan yang haram. Tapi masih bergantung pada bomo. Tapi masih percaya dengan takar. Tapi masih percaya nombor-nombor tertentu membawa tua. Tapi enggak apa ni. Jadi mereka ni mengaku Allah tu Tuhan, tapi belum benar-benar menjadikan Allah tu sebagai ilah. Ilah ni apa? Ilah ni bukan sekadar Tuhan, tetapi sesuatu yang paling kita cintai, paling kita takut, paling kita harap, paling kita utama. Cuba kita tanya diri kita, apa yang kita paling takut hilang? Kebanyakan kita akan jawab, takut rumah kena masuk dia orang, ataupun kereta hilang, tak hilang pekerjaan, duit simpanan hilang, atau kita takut hilang redha Allah. Jadi kalaulah kehilangan dunia tu lebih menyakitkan daripada kehilangan redha Allah, itulah tanda hati kita ni kena baiki lagi. Jadi mari kita tanya balik ni, siapa yang mengawal keputusan hidup kita? Allah ke ataupun hawa nafsu? Allah ke atau manusia? Allah ke atau gabelia, media sosial ke? Allah ke atau PT? Ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Imam Ibn Katsir disebut dalam kitab dia, Allah ni bukan satu dalam bilangan saja, tetapi Esa dalam zatnya, Esa dalam nama-namanya, Esa dalam sifat-sifatnya, Esa dalam ibadah. Maknanya kata tiada yang setanding, tak ada tandingnya, tiada yang menyerupai, tiada yang berkongsi kekuasaan. Jadi kalau kita percaya Allah berberi rezeki, apa kita masih takut untuk jujur dalam berniaga? Kalau kita percaya Allah jaga kita, apa kita masih lagi percaya pada takar? Enggak. Kalau kita percaya bahawa Allah Maha Berkuasa, apa kita masih terlalu takut pada manusia ni? Baik. Kemudian kita tengok la ilaha illahu. Tuhan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Inilah kalimah yang paling agung lah. Kalimah yang membezakan Islam dan kufur. Kalimah yang menjadi kunci syurga. Tapi ramai orang yang menyangka maksudnya ialah tiada Tuhan selain Allah. Sebenarnya para ulama akidah menjelaskan maksud yang lebih tepat ialah tiada sembahan yang benar dan berhak disembah melainkan Allah. Kerana realitinya memang ada manusia yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah kubur, ada yang menyembah manusia. Maka semua itu wujud sebagai sembahan. Tetapi semuanya batil. Yang benar-benar berhak menerima ibadah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih Nabi SAW bersabda, sesiapa yang akhir perkataannya ialah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Dinilai sahih oleh Al-Albani. Namun para ulama mengingatkan hadis ini bukan bermaksud sekadar menyebut dengan lidah ketika nazar, tetapi mengucapkannya dengan iman, memahami maknanya serta berusaha hidup di atas tuntutannya. Jadi makna kata kalau nak dapat ucap la ilaha illallah masa akhir kalam ni, kita kehidupan kita tu kena sentiasa mengucapkannya. Kita bukan sekadar zikir saja, tapi kita kena melaksanakan la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Maknanya kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Kita yakin Allah Ta'ala buat Allah turun ke makan, Allah yang bagi kenyang, contoh. Mungkin makanan yang mengenyangkan. Apa lagi? Jadi segala-galanya kita Allah berlaku. Baik, kemudian kita tengok Ar-Rahman.
Ar-Rahman ni menurut Imam Qutubi dan Ibn Katsir ialah kasih sayang Allah yang sangat luas, meliputi seluruh makhluk. Orang Islam dapat, orang bukan Islam pun dapat, orang soleh pun dapat, orang dosa pun dapat. Tak, contoh udara, semua manusia boleh tak? Hujan turun pun semua manusia, semua boleh. Matahari bersinar pada semua. Itulah luasnya rahmat Allah SWT. Tapi Ar-Rahim, kalau ikut tafsir, Ar-Rahman dia menunjukkan rahmat Allah yang luas pada seluruh makhluk. Ar-Rahim pula menunjukkan rahmat yang khusus kepada orang-orang yang beriman, terutama pada hari akhirat. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir ya. Jadi rahmat inilah yang membawa seseorang itu mendapat hidayah. Tak. Dipermudahkan untuk rasa tak berdosa, minta ampun dengan Allah, minta taubat dengan Allah. Diperteguhkan hati dalam ibadah dan akhirnya dimasukkan dalam syurga. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melihat seorang ibu yang kehilangan bayinya. Seorang ibu dia kehilangan anak dia. Jadi cari, tiba-tiba akhirnya jumpa. Jadi apa yang dia buat? Ibu tu pun peluk dan menyusukan anak dia tu dengan penuh kasih sayang. Baginda SAW pun bertanya pada para sahabat, adakah kamu melihat ibu ini sanggup mencampakkan anaknya ke dalam api? Tak, para sahabat jawab, tidak demi Allah. Lalu baginda bersabda, Allah lebih penyayang kepada hamba-Nya lebih daripada ibu ini kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi rahmat Allah ni tidak boleh dijadikan alasan untuk terus melakukan maksiat. Jangan pula kerana rahmat Allah gitu, kita pun jadi tak apalah, rahmat Allah boleh lah tu. Allah rahmatlah kita nanti. Tak boleh. Sebab dengan rahmat Allah lah yang mendorong kita untuk segera kembali kepadanya sebelum terlambat. Jadi kalau kita masih lagi bergelumai dengan dosa, dengan maksiat, tanda rahmat Allah tu tak duduk, tak sebati dengan diri kita lagi. Baik, terusnya kita tengok ayat 1 nifaq. Inna maknanya dalam bahasa Arab bila Allah sebut inna ni ada benda yang penting dia nak cerita lepas tu. Ya. Inna fi khalqi. Fi khalqi, kata khalqi bermaksud mencipta daripada tiada kepada ada. Inilah kuasa Allah. Manusia dia boleh bina rumah. Tapi manusia tak boleh cipta pasir, batu. Manusia boleh buat kapal, tapi manusia tidak boleh mencipta air. Manusia boleh menghasilkan ubat, tapi manusia tidak mencipta sel dalam tubuh manusia. Jadi Allah lah sebenar-benarnya yang pencipta. Kemudian kita tengok as-samawat, langit-langit. Tafsir, lagi kita tafsir ayat as-samawat, dia jamak pada as-sama. Jamak ni maknanya plural bahasa Inggeris. Ramai, banyak. Ini menunjukkan maksudnya apa? Langit ni kalau kita nampak tu sebenarnya ada 7 lapis sel langit lagi. Kalau kita nampak, kalau kita nak kapal terbang, itu bukan langit, kita tengok langit ada awan atas tu baru sampai ke baru lapis pertama baru. Ada lagi lapis kedua sampai ke lapis ketujuh atas. Allah Ta'ala ayat dalam surah Al-Mulk, kita duduk baca surah Al-Mulk, kita malam Isya ayat ketiga. Allah yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Jadi para mufassir menjelaskan bahawa manusia hanya mengetahui sebahagian kecil daripada alam ini. Semakin maju sains, semakin manusia sedar betapa luasnya ciptaan Allah. Pernah tak kita lepas subuh kita langit, lepas isyak contoh, kita balik rumah lagi, kita pun tengok langit yang penuh dengan bintang. Malam ni kali tak nampak mana, jadi kita pun kagum.
Tapi pernahkah kita bertanya siapa yang menggantung semuanya? Tak, tengok hebat. Tak. Pernah tak kita fikir siapa yang gantung semua ni? Tak. Gantung langit. Tak. Tak ada tiang, tak ada tali, tak pernah jatuh. Tak. Tak pernah tersasar. Maksudnya kalau naik betel boleh duduk gitu. Semua yang berada pada orbit yang tepat. Ya, Allah sebut dalam Quran surah Yasin ayat 40, masing-masing beredar pada garis edaran yang telah ditetapkan. Imam Malik pernah ditanya, apakah bukti Allah wujud? Dia jawab langit yang tinggi tanpa tiang. Baik, seterusnya kita tengok wal ard dan bumi. Mengapa Allah sebut bumi selepas langit? Sebab bumi ialah tempat manusia hidup. Cuba kita fikir, kalau bumi ni lebih dekat sedikit pada matahari, kita akan terbakar. Kat sikit je. Kalau lebih jauh sikit, kita akan membeku. Kalau oksigen kurang, kita mati. Kalau graviti, kalau tak ada graviti, apa kita akan buat? Naik area tu lah, tak ada jalan. Jadi siapa yang menciptakan semua ni? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar, sungguh kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut ukurannya. Cuba kita berjalan di atas bumi setiap hari, tapi kita jarang mengucap Alhamdulillah. Tanah beri padi, tanah tubik getah, tanah tubik buah, tanah hasilkan kayu. Tanah juga jadi tempat rumah kita. Akhirnya tanah juga jadi tempat kita kembali. Waqtilaf al-laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Ikhtilaf bermaksud bukan sekadar bermaksud bertukar, tetapi bermaksud silih berganti. Ikhtilaf. Waqtilaf al-laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Maksudnya silih berganti. Malam siang, pasal malam pula. Berbeza panjang dan pendek, berubah mengikut musim, sentiasa teratur tanpa gagal. Ada masa kalau negara lain ada 4 musim. Sini musim juga, musim durian, musim manggis. Gitulah. Masya Allah. Sudah beribu-ribu tahun. Matahari tak pernah terlambat terbit. Malam tidak pernah lupa untuk meri. Dan tidak pernah berlaku matahari kata, hamba nak cuti hari ni. Semuanya tunduk pada perintah Allah Ta'ala. Surah Yasin ayat 40 Allah kata, tidak mungkin matahari mengejar bulan dan malam pula mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarannya, garis putarannya. Kadang-kadang kita fikir, apa Allah jadikan malam? Sebab Allah nak suruh kita berehat. Apa Allah jadikan siang? Sebab kita untuk kita bekerja. Tapi ramai manusia ni dia terbalik. Dia berjaga sampai pukul 2, pukul 3 pagi, main telefon. Tapi siang tidur, lepas subuh tidur. Ataupun tak semayang subuh, apa-apa, pukul 10. Maka orang lagu ni bukan saja fizikal dia rosak, tubuh badan dia rosak, emosi dia pun terganggu. Sebab apa? Kita melawan fitrah yang Allah tetapkan. Kita sendiri yang tanggung akibatnya nanti. Nabi SAW bersabda, ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi mereka. Nabi SAW doa. Jadi hadis ni hadis Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dia sahih oleh sebagai ulama. Jadi sebab itu para ulama terdahulu memanfaatkan awal pagi untuk bekerja, untuk ilmu, beribadah. Kemudian lagi tidur awal, bangun awal. Pukul 5 bangun dah atau 4:30 bangun dah. Masa tu ibadah memang khusyuk molek, syok molek. Kemudian kita tengok wal fulki, dan kapal-kapal. Perkataan al-fulki merujuk kepada semua jenis kapal yang terapung di atas air. Jadi menurut Imam Tawari dan Ibn Katsir, Allah menyebut kapal sebagai satu nikmat kerana manusia mampu merentasi lautan yang luas dengan izinnya. Hari ini bentuk kapal berubah. Dulu kapal layar, lalu ni bot ganti air kaca, fiber optik, feri, kapal kargo, kapal kontena. Tapi semua hakikatnya sama belaka. Semuanya terapung hanya kerana Allah menetapkan hukum-hukum alam. Cuba kita fikir, apa besi boleh tenggelam?
Tapi kapal besi yang beratnya pula. Tapi apa kapal besi berat dia puluh ribu tan boleh terapung. Tak, sebab Allah tetapkan hukum keapungan pada air itu. Manusia hanya mempelajarinya. Tak. Allah yang menciptakannya. Sebab itu setiap kejayaan sains sepatutnya menambah iman, bukan mengurangkan iman. Kadang-kadang kita terlalu kagum. Kalau kita tengok, oh hebatlah kapal besar ni boleh terapung lah. Tapi kita lupa pada Tuhan yang membolehkan kapal itu terapung. Begitu juga kehidupan. Kita kagum dengan kejayaan seseorang, tetapi lupa bahawa Allah SWT yang memberi dia akal, memberi dia kesihatan, memberi dia peluang, memberi rezeki pada dia. Dan allati tajri, yang belayar. Jadi Allah tidak kata yang berada di laut, tapi Allah berkata yang belayar. Ini nak menunjukkan kapal ni sentiasa bergerak. Ada tujuan, ada destinasi, tidak sekadar terapung tanpa arah. Jadi gitulah juga kehidupan seorang yang beriman. Jangan hidup tanpa tujuan. Ada orang umur dia 70 tahun, tapi hidup hanya apa? Tak. Makan, hidup, hijau, kupu harta. Tak. Maya bedok, belajar Quran dok, tak, tadabbur Quran dok, mati. Tak, tapi orang beriman ni dia ada destinasi yang jelas. Destinasi kita ke mana? Syurga Allah SWT. Umpama beginilah kapal yang paling comel sekali setara mana pun, kalau tak ada kompas dia akan sesat. Begitu juga manusia, kalau tak ada Quran, kita akan hanyut. Sebab tu Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi kamu berpegang pada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat. Kitabullah dan sunnah Rasul. Hadis Hasan. Diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi dengan makna disokong oleh riwayat-riwayat lain. Fil bahri maksudnya di lautan. Allah tidak sebut sungai. Fil nahar ada, tapi Allah sebut fil bahri. Jadi sebab apa? Sebab laut ni lebih luas, lebih mencabar, lebih menakutkan. Tapi manusia dia tetap mampu mengharuminya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan bau, dia baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Doa ni menjadi pengajaran apa? Bahawa dalam keadaan paling gelap, paling sempit sekalipun, jalan kembali pada Allah sentiasa terbuka. Ada orang diuji di lautan, ada orang diuji di hospital, ada orang diuji dalam rumah tangga dia, ada orang diuji dengan di tempat kerja contohnya. Tempat ujian berbeza, tetapi tempat untuk meminta pertolongan satu saja, iaitu Allah SWT. Bima yang fa'unas, dengan membawa perkara yang memberi manfaat kepada manusia. Bima yang fa'unas. Menurut tafsir As-Sa'idi, kapal bukan sekadar belayar, tapi dia membawa manfaat. Membawa makanan, bawa pakaian, bawa ubat, bawa hasil pertanian, bawa manusia. Jadi Allah ajar kita satu prinsip yang besar, maknanya segala nikmat yang Allah beri sepatutnya dimanfaatkan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Cuba kita tanya diri kita, hari ni kewujudan kita ni memberi manfaat ke? Atau macam mana? Contoh kalau kita meninggal hari ni, apa manfaat yang orang akan kenal pasal kita? Ilmu kita ke? Sedekah kita ke? Akhlak kita ke? Didikan kita ke? Atau hanya harta yang direbut oleh waris? Boleh tengok ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa yang Allah turunkan dari langit, iaitu hujan. Dan Allah mengaitkan hujan secara langsung dengan dirinya. Bukan awan yang memberi hujan, bukan angin yang memberi hujan. Semuanya hanyalah sebab pemberi hujan sebenar ialah Allah SWT. Nabi ajar kita lepas
Lepas hujan turun, Nabi ajar kita untuk baca Allahumma sayyiban nafi'ah. Bukan selepas hujan turun, ketika hujan turun. Apabila hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Hadis Bukhari. Dan Nabi lepas bila hujan, bila sebut dah hujan, bila berhenti dah hujan, apa Nabi buat? Nabi pun sentuh air hujan tu. Hak baru turun tu. Dia sentuh, dia cadok, dia pun kata sesungguhnya ia baru sahaja datang daripada Tuhannya. Nak rasa tangan kita kalau rasa suci, air tu pun boleh sapu mana-mana lah. Jadi nak ayatnya hujan ni bukan sekadar fenomena alam, tetapi satu rahmat daripada Allah SWT. Kemudian kita tengok fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha, lalu Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Imam Ibn Katsir menyebut bahawa bumi yang mati ialah bumi yang kering, tandus dan tidak mengeluarkan tumbuhan. Tapi bila hujan turun, Allah hidupkan semula. Masa dulu tengok pupuk kuning, tapi bila turun hujan, turun hijau. Jadi Allah hidupkan semula. Pokok pun tumbuh, buah pun keluar, tanaman pun hijau. Ada satu bukti kekuasaan Allah SWT. Para ulama mengatakan bahawa ayat ini juga menjadi dalil tentang kebangkitan selepas mati, al-ba'tsu. Kalau Allah mampu menghidupkan bumi yang kering, mengapa mustahil bagi Allah menghidupkan manusia selepas mati? Jadi Allah menggunakan contoh yang manusia lihat setiap tahun supaya kita yakin dengan hari kebangkitan. Maknanya Allah ni berkuasa. Tengok, contoh pokok lah, mapuh lah ni. Gambar bila hujan, mana-mana ada tumbuh hanur pula. Hebat lah. Baik. Kemudian kita tengok wabatha fiha, dan dia menyebarkan padanya. Wabatha ni maksudnya menyebarkan, memperbanyakkan, mengembangbiakkan. Jadi Allah cipta, contoh Allah cipta haiwan. Dia tidak cipta seekor dua haiwan saja, tapi Allah memenuhi seluruh muka bumi ini dengan pelbagai makhluk. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut, ada yang hidup di udara, ada yang manusia nampak, ada yang terlalu kecil. Siapa kalau nak tengok kena guna mikroskop tu, kena guna kanta. Jadi menurut Imam Qurtubi, kepelbagaian makhluk ini menunjukkan kekuasaan Allah. Kadang-kadang kita menyangka manusia saja makhluk yang penting. Hakikatnya Allah cipta berjuta-juta spesies makhluk lain. Berjuta-juta. Masing-masing ada tugas. Hak kecil, makin dia besar. Hak besar, makin dia besar lagi. Ada berlaku. Dan laut tu contohnya, kita pun heran macam mana boleh berkembang biak. Tak mutu. Hebatlah Allah. Allah atur. Ada rezeki masing-masing. Setiap makhluk tu masing-masing memuji Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quran surah Al-Isra ayat 44, tiada satu pun makhluk melainkan bertasbih memujinya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Min kulli dabbah, daripada setiap jenis makhluk yang melata. Menurut tafsir Ibn Katsir, dabbah ialah setiap makhluk yang bergerak di atas muka bumi. Makhluk haiwan contohnya gabung. Atas bumi lah, atas bumi. Lembu, kambing, ayam, dan termasuk juga makhluk yang kecil. Lebah, tebuai, seekor semut, hatta seekor semut ada di atas batu hitam pada malam yang gelap pun. Semua tu Allah yang menggerakkan. Surah Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu makhluk melata di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Setara tu Allah bagi rezeki.
Dan contoh kisah Nabi Sulaiman AS. Allah cerita dalam surah An-Naml bahawa ketika Nabi Sulaiman AS bersama tenteranya melalui sebuah lembah, seekor semut berkata kepada semut yang lain, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kamu supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya tanpa mereka sedari." Surah An-Naml. Bila Nabi Sulaiman dia faham bahasa semut. Lalu Nabi Sulaiman pun senyum sebab dengar kata-kata semut tu. Tengok tu dah. Seekor semut yang sangat kecil pun disebut dalam Quran. Ini ayat kita supaya kita ni jangan memandang rendah pada makhluk Allah. Jangan kita menzalimi haiwan. Kata dia haiwan, suka-suka kita aja. Sepak ke, contohnya kucing. Kecuali kalau dia ialah memudaratkan. Maka tak boleh lah. Contoh dia pergi kekang anak kita. Maka boleh lah. Tapi kalau tak ada apa-apa, tiba-tiba kita sepak. Tak boleh lah. Tak zalim lah. Tapi orang kekang anak kita tu pun tengok juga. Takut anak kita dia pergi kacau dia lah. Jadi kita tengok juga. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita selalu dengar, Nabi ayat seorang wanita diazab kerana mengurung seekor kucing sehingga mati. Dia tidak beri makan dan tidak membiarkannya mencari makanan sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itulah. Kadang-kadang kita bela kucing ni pun masalah juga. Kita kalau biar dia pergi berok ngata. Berok rumah jiran, kecing rumah jiran, masalah juga. Tapi kalau nak pelihara betul-betul, we makan, we minum, jangan siapa tak makan, tak minum tak. Abang-abang mati tak. Jadi gitulah, Islam ni diajar hubungan sesama manusia, ajar juga hubungan dengan haiwan. Baik, kemudian kita tengok Allah sebut dalam ayat sebelumnya watasrifir riyah, dan perubahan serta peredaran angin. Tasrif bermaksud tukar arah, ubah kelajuan, ubah suhu, ubah fungsi. Kadang-kadang angin kita tengok, kadang-kadang mari lembut, kadang-kadang mari kuat, kadang-kadang angin tu rasa sejuk, kadang-kadang angin pula bawa dia rasa panas. Kadang-kadang angin tu membawa hujan. Itulah Allah Ta'ala ni dalam surah Al-A'raf, dialah yang mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum datangnya rahmatnya. Dan was-sahabil musakhkhar, dan haiwan yang dikendalikan, ditundukkan. Musakhkhar bermaksud yang dikawal sepenuhnya. Siapa yang kawal awan? Bukan manusia, bukan satelit, bukan kapal terbang. Allah SWT. Dan pernah kita tengok awan. Awan ni nampak seperti ni. Tapi para saintis menganggarkan ada awan yang membawa berjuta-juta kilogram air. Dalam awan tu. Berjuta-juta, bukan beribu lah. Jadi persoalannya, siapa yang menahannya daripada jatuh sekaligus? Juta kilogram jatuh. Kalau jatuh lagu tu lah ke mana? Pecah rumah lah, pecah bumbung lah. Tapi Allah Ta'ala buat kan, dia turun gitik lah. Tapi dia, bila mari azab Allah, dia turun bom pula. Tu dia jadi rosak tu pula. Habis harta rosak pula. Bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Awan tergantung, tak jatuh, tidak terbang keluar daripada sistem alam. Semuanya berada pada tempat yang Allah tetapkan. Li ayatin liqaumin yaqilun, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akal. Jadi ayat ini penuntut yang sangat indah. Mana Allah tidak kata untuk orang yang bijak, tidak juga untuk orang yang kaya, tapi Allah kata untuk orang yang menggunakan akal. Maksudnya bukan semua orang yang punya otak untuk menggunakan akalnya untuk mengenal Allah. Ada akal tapi tak berfikir. Jadi akal yang dipandu wahyu akan membawa seseorang kepada iman. Sebaliknya akal tanpa petunjuk wahyu boleh membawa kepada kesombongan. Baik. Hadirin Allah SWT. Jadi kesimpulan dia, kita tadabbur dua ayat malam ni.
mengandungi asas yang untuk merangkumi akidah Islam. Ayat 103 memperkenalkan kita siapa Allah. Ayat 104 menunjukkan kita bahawa bukti Allah itulah Tuhan yang Esa. Kemudian kita keluar rumah esok sebelum subuh. Cuba kita tengok langit yang penuh dengan bintang. Tapi hati kita macam mana? Adakah rasa kosong? Pernahkah kita dengar bunyi ombak di patah? Tak. Tapi kita pernah dah sebut subhanallah. Pernah tak kita tengok cucu kita? Tak. Kecomelan anak cucu kita? Tak. Tapi kita pernah tak kata ucap alhamdulillah ya Allah. Tak. Aku anak. Tak. Jadi masalah kita learning ni bukan kurang nikmat, tetapi kurang tadabbur. Kurang tadabbur. Baik. Seperti biasa, sebelum kita tutup kuliah, saya ada satu cerita yang nak berkongsi, yang diceritakan oleh para pendidik lah untuk menyedarkan hati kita. Jadi seorang ayah yang sudah tua dimasukkan ke hospital. Doktor wayak ke anak-anak dia, ayahmu ni tak lama dah ni. Tak. Jadi anak-anak pun harilah sore. Pakat kupu dah. Anak-anak pun pakat nangis dah. Jadi ayah ni pun buka mata belah leher. Dah ibu tengok keluar tikar. Jadi di luar tu hujan sudah turun dah. Kemudian dia tersenyum si ayah tu. Dan maka kemudian dia berkata dengan suara yang perlahan, subhanallah, cantiknya hujan. Tak. Kemudian dia kata lagi, selama aku hidup, tak, aku selalu sibuk cari rezeki. Aku tengok semua hujan tu, tapi aku tidak pernah merasa rahmat Allah, tidak pernah melihat rahmat Allah. Tak, air mata dia pun mengalir. Ayah tu pun sambung. Dia kata, aku ni melihat matahari berpuluh-puluh ribu kali dah, tapi aku tidak pernah memuji Tuhan yang menerbitkannya. Aku mendengar burung berkicau setiap pagi, air berkokok setiap pagi, tapi aku tidak pernah terfikir semuanya sedang bertasbih. Aku makan setiap hari, tak, tapi jarang sekali aku benar-benar bersyukur. Jarang bermuhasabah. Tak. Beliau menggenggam tangan anaknya, lalu berkata, jangan jadi seperti ayah. Jangan tunggu sampai hujung umur baru nak mengenal Allah, baru nak merasa, maknanya baru nak bertafakur, baru nak bertadabbur. Jadi tak lama lepas tu, beliau pun menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi hadirin-hadirat, kita tak tahu berapa kali lagi kita akan melihat hujan. Kita tak tahu berapa kali lagi kita akan melihat matahari terbit. Jangan biarkan setiap nikmat berlalu tanpa membawa kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang jemaah sekalian, malam ini bila pulang nanti, cuba kita lihat langit. Cuba kita lihat ni jangan tengok macam biasa, tapi lihat dengan hati. Esok pagi bila matahari terbit, jangan terus capai telefon, tapi sebut dulu alhamdulillah. Bila hujan tu, jangan hanya kata hujan tu dah, tapi ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu. Bila melihat anak-anak cucu, peluk mereka, ucapkan ya Allah, mereka ni amanah daripada-Mu. Mudah-mudahan selepas ini, kalau kita amalkan setiap hari lagu ni, seluruh kehidupan kita akan menjadi peluang untuk kita tadabbur. Kita bertadabbur dengan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Kita doa sikit insya-Allah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sallallahu ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, kami bersyukur padamu kerana Engkau masih mengizinkan kami duduk di rumah-Mu pada malam ini.
mempelajari ayat-ayat-Mu, mengingati kebesaran-Mu dan menyebut nama-Mu. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penawar hati kami, cahaya dalam dada kami, petunjuk dalam kehidupan kami dan pemberi syafaat kepada kami pada hari kami bertemu dengan-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa hidup. Jangan Kau jadikan kami orang yang mempunyai mata tetapi tidak melihat kebesaran-Mu, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar peringatan-Mu, mempunyai akal tetapi tidak menggunakannya untuk mengenal-Mu. Ya Allah, bila kami melihat langit, jadikan kami semakin kagum kepada-Mu. Apabila kami melihat bumi, jadikan kami semakin bersyukur kepada-Mu. Apabila hujan turun, jadikan kami semakin berharap kepada rahmat-Mu. Apabila angin bertiup, jadikan kami semakin takut akan kekuasaan-Mu. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ya Allah, tembukkanlah hati anak-anak kami agar mencintai Al-Quran. Jadikanlah rumah-rumah kami dipenuhi bacaan Al-Quran, zikir dan solat. Jauhkan keluarga kami daripada maksiat, perpecahan dan kelalaian. Ya Allah, kurniakan kepada kami rezeki yang halal, lagi diberkati. Jadikan kami hamba yang pemurah, mudah bersedekah, ringan membantu orang, dan sentiasa memberi manfaat kepada masyarakat. Ya Allah, bagi mereka yang sedang diuji dengan kesakitan, sembuhkanlah mereka dengan kesembuhan yang sempurna. Bagi mereka yang sedang dibebani hutang, lapangkanlah urusan mereka. Bagi mereka yang sedang berduka, gantikanlah kesedihan mereka dengan ketenangan dan harapan. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami, melainkan dalam keadaan kami mengucapkan La ilaha illallah. Hati kami mencintai-Mu, lidah kami basah dengan zikrullah, dan wajah kami menghadap kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah saat terakhir kehidupan kami saat yang paling indah. Jadikanlah kubur kami taman daripada taman-taman syurga. Lindungilah kami daripada azab kubur, fitnah dajjal, seksa neraka dan segala keburukan dunia serta akhirat. Ya Allah, himpunkanlah kami bersama Rasulullah SAW, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang yang soleh dan syurga firdaus tertinggi tanpa hisab dan tanpa azab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Tetangguh majlis lintas istighfaran surat al-asr. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.